Okey, jom kita bayangkan satu situasi ni yang saya rasa ramai sangat boleh relate. Pagi Isnin, memang perlukan power sikit kan? Anda pun bancuh secawan kopi. Bau dia je dah cukup untuk buat kita rasa segar. Anda hirup sikit, rasa hangat, nikmat dan rasa macam, okey, enjin dah start. Tapi, tak lama lepas tu, mungkin dalam 20 minit je, ada satu rasa lain pula yang datang. Satu desakan. Mula-mula rasa macam nak terkucil. Lepas tu, perut pun bagi signal juga. Dan signal yang ni selalunya lagi urgent. Tiba-tiba je, anda kena lari pergi tandas sekarang juga. Kalau ini bunyi macam rutin pagi anda, jangan risau. Anda tak keseorangan. Fenomena kopi ke tandas ni memang normal. Tapi, pernah tak anda berhenti sekejap dan fikir, apa sebenarnya yang jadi dalam badan kita ni? Kenapa minuman sedap ni boleh bagi kesan secepat dan sekuat tu? Dalam kupasan kali ni, jom kita jadi detektif biologi sekejap. Misi kita, nak bongkar 2 misteri utama yang tersembunyi dalam secawan kopi anda. Misteri nombor 1, kenapa lepas minum kopi, rasa nak kencing tu datang cepat sangat? Macam ada suis yang buka pipe dalam badan kita. Betul ke kopi ni buat kita hilang banyak air? Kita akan siasat. Dan misteri nombor 2, yang ni selalunya lebih dramatik. Kenapa perut kita tiba-tiba boleh bergelora dan hantar signal kecemasan untuk ke tandas? Adakah ini semua salah kafein semata-mata atau ada dalang lain dalam kopi tu? Bersedia sebab kita akan selamit sains di sebalik semua ni dan jawapannya mungkin akan buat anda terkejut. Okey, jadi inilah plan siasatan kita. Mula-mula kita tengok sekejap kenapa kopi kini jadi ritual pagi yang popular sangat. Lepas tu kita terus masuk ke misteri pertama, kesan kencing. Kita akan bedah siasat macam mana kopi kacau buah pinggang kita. Seterusnya kita beralih ke misteri kedua, kesan buang air besar. Dan kita rungkai apa kaitan kopi dengan usus. Lepas dah faham semua sains tu, kita akan jawab soalan penting, kenapa kesan kopi ni lain-lain untuk setiap orang? Dan akhir sekali, kita akan gabungkan semua ilmu ni untuk bagi tips praktikal. Macam mana nak kawal rutin kopi anda. Tak kiralah anda nak galakkan ke atau nak kurangkan kesannya. Jom kita mula. Baik, siasatan pertama kita pun bermula. Jom kita fokus pada misteri yang paling biasa. Kenapa lepas minum kopi, kita asyik nak terkucil? Rasanya hampir semua peminum kopi pernah alaminya. Minum secawan, tak lama lepas tu, dah rasa nak ke tandas. Rasa macam air tu lalu terus je kan? Tapi, betul ke macam tu? Dan kenapa kopi nampak lagi power efek dia berbanding kalau kita minum air kosong saiz yang sama? Untuk jawab soalan ni, kita kena tengok betul-betul apa yang kopi buat pada sistem urinari kita. Okey, untuk faham benda ni dengan senang, cuba bayangkan buah pinggang kita ni macam 2 orang pengurus air yang super cekap. Tugas utama dia hari-hari adalah untuk tapis darah kita dan buat keputusan penting berapa banyak air nak simpan untuk pastikan kita tak kering dan berapa banyak air nak buang sebagai bahan sisa. Ia satu kerja imbangan yang sangat teliti. Sekarang, bayangkan kafein dari kopi masuk dalam sistem. Kafein ni pula bertindak macam seorang bos baru yang datang dan tukar sikit peraturan. Dia seolah-olah berbisik kat buah pinggang, "Hey, kerja bagus. Tapi hari ni kita relax sikit. Tak payah simpan air banyak sangat. Lepaskan je lebih sikit air tu keluar." Dan hasil dari arahan baru ni simple je. Lebih banyak air akan dialihkan ke pundi kencing. Akibatnya, pundi kencing kita pun akan penuh dengan lebih cepat dari biasa. Ada satu istilah saintifik untuk kesan buka paip ni. Nama dia diuretik. Mungkin anda pernah dengar perkataan ni. Secara ringkasnya, diuretik ni adalah apa-apa bahan yang buat badan kita hasilkan lebih banyak air kencing. Dia suruh badan kita buang lebih banyak garam dan air. Memang ada ubat diuretik yang kuat, tapi banyak juga bahan semula jadi yang ada kesan diuretik yang ringan. Contohnya teh, sesetengah herba dan sudah tentu, hero utama dalam kopi kita, iaitu kafein. Jadi, kafein tu memang sejenis diuretik ringan. Tapi tahu nama je tak cukup. Persoalan sebenarnya ialah macam mana ia berfungsi. Apa mesej yang ia hantar sampai buah pinggang kita boleh terpedaya untuk lepaskan lebih banyak air? Okey, ini dia kronologi kejadiannya dan ia sangat menarik. Jom kita ikut satu persatu. Langkah 1, kafein masuk dalam darah dan sampai ke buah pinggang. Dekat situ, dia jumpa sasaran dia. Sejenis spot dekat sel kita yang dipanggil reseptor adenosin. Kafein ni bentuk dia lebih kurang macam molekul adenosin, jadi dia boleh masuk dan blok pot tu. Langkah 2. Biasanya adenosin ni tolong buah pinggang serap balik garam atau natrium. Tapi bila kafein dah blok pot tu, signal untuk serap balik garam jadi lemah. Akibatnya, lebih banyak garam tertinggal dalam tiub-tiub kecil dalam buah pinggang tu, on the way nak jadi air kencing. Dan kat sinilah kuncinya. Langkah paling penting. Badan kita ada satu peraturan asas. Mana garam pergi, air akan ikut. Macam magnet. Jadi, bila banyak garam tertinggal dalam tiub tu, ia akan tarik lebih banyak air sekali dengan dia. Jadi, kuranglah air yang diserap balik ke dalam badan. Hasilnya,
Jumlah cecair yang menuju ke pundi kencing bertambah dan ia penuh dengan lebih cepat. Okey, ini membawa kita kepada satu soalan yang sangat logik dan popular. Kalau betul kopi suruh buah pinggang kita buang lebih banyak air, maknanya setiap cawan kopi yang kita minum sebenarnya buat kita makin kering lah kan? Adakah ritual pagi kita ni senyap-senyap buat kita dehidrasi? Ini mitos yang sangat-sangat popular. Dan kita faham kenapa orang fikir macam tu, sebab ia berdasarkan separuh kebenaran. Tapi, betul ke dakwaan ni? Jom kita tengok apa kata sains. Jawapannya, yang mungkin melegakan ramai orang adalah tidak bagi kebanyakan orang dalam keadaan biasa. Petikan ini adalah kesimpulan dari banyak kajian dan mesejnya jelas. Bila saintis bandingkan tahap hidrasi dalam badan, mereka dapati bagi orang yang biasa minum kopi secara sederhana, kesannya hampir sama macam minum air kosong. Kuncinya ialah kita selalu lupa satu benda yang paling asas. Secawan kopi tu majoritinya adalah air. Lebih 98%. Jadi, walaupun kafein tu buat anda buang sikit lebih banyak air, jumlah air yang anda minum dalam kopi tu sendiri dah lebih dari cukup untuk ganti balik kehilangan kecil tu. Badan anda masih dapat lebihan cecair. Jadi, ya, anda boleh kira kopi pagi anda tu sebahagian daripada jumlah air harian anda. Tapi, macam biasa, dalam biologi, dos memainkan peranan yang sangat besar. Kesan diuretik kopi ni bukan macam switch on off, ia lebih macam tombol dimmer lampu tu. Kalau dosnya rendah, kesannya hampir tak wujud. Kajian tunjukkan pada dos sekitar 3 mg kafein untuk setiap kilogram berat badan, kesan diuretiknya sangat-sangat sikit sampai susah nak kesan pun. Pada tahap ni, keseimbangan cecair badan anda tak terganggu. Anda tak akan buang air lebih banyak daripada apa yang anda minum. Tapi, kalau kita pulas tombol dimmer tu bagi terang sikit, ceritanya mula berubah. Bila dos kafein tu digandakan kepada kira-kira 6 mg per kilogram berat badan, yang ni kesannya dah tak boleh buat main-main. Pada tahap pengambilan yang lebih tinggi ni, kesan diuretiknya akan jadi lebih ketara. Badan anda akan mula buang lebih banyak cecair dan mungkin ada risiko dehidrasi ringan kalau anda tak minum air lain. Jadi ini timbulkan satu soalan praktikal. Nombor-nombor ni semua apa maksud dia dalam dunia nyata? Berapa cawan kopi sebenarnya ni? Jom kita guna jadual ni untuk fahamkan nombor-nombor tadi. Katakanlah berat purata seorang dewasa tu 70 kg. Untuk sampai ke tahap rendah 3 mg per kilogram tu, dia kena ambil lebih kurang 210 mg kafein. Ini bersamaan dengan kira-kira 2 cawan kopi yang biasa kita minum. Pada tahap ni, kesan pada hidrasi sangatlah kecil. Sekarang, kita tengok pula tahap yang lebih tinggi, 6 mg per kilogram. Untuk orang yang sama, ini bermakna kena ambil dalam 420 mg kafein atau bersamaan dengan kira-kira 4 cawan kopi pekat dalam masa yang singkat. Pada jumlah ni, ya, anda memang akan rasa kesannya dan akan kerap berulang-alik ke tandas. Jadi, mesejnya jelas. Untuk kebanyakan kita yang minum 1 atau 2 cawan kopi pagi-pagi, tak payah risau sangat pasal dehidrasi. Dos tu yang penting. Okey, misteri sistem kencing dah selesai, mitos dehidrasi pun dah kita jelaskan. Sekarang, jom kita beralih kepada misteri kedua yang selalunya lebih mendesak dan lebih dramatik. Kita akan bergerak ke bawah sikit dari buah pinggang ke sistem pencernaan. Kita akan siasat kesan buang air besar. Kenapa kopi kadang-kadang dalam beberapa minit je boleh hantar signal yang begitu kuat ke usus kita sampai rasa tak boleh tahan nak ke tandas? Yang ini fenomenanya lebih kompleks dan terus terang lagi mengejutkan. Untuk faham kesan ni, kita guna satu lagi analogi. Bayangkan usus besar atau kolon kita ni macam peringkat terakhir dalam satu conveyor belt sistem pencernaan. Ia satu tiub otot yang panjang, tugasnya adalah untuk serap baki air dan nutrien dan tolak bahan buangan tu perlahan-lahan ke pintu keluar. Proses ni biasanya perlahan dan berirama. Sekarang, bayangkan kopi masuk dalam sistem. Kopi ni dia tak sabar. Dia macam datang dan terus tekan butang fast forward dekat conveyor belt tu. Dia suruh otot-otot usus tu bekerja lebih kuat dan lebih kerap mempercepatkan keseluruhan proses. Tapi, macam mana dia buat tu? Butang apa yang dia tekan sebenarnya? Jadi, macam mana kopi ni tekan butang fast forward tu? Rupanya, ia bukan satu cara je, tapi serangan dari pelbagai sudut. Pertama, ia kuatkan sesuatu yang dipanggil refleks gastrokolik. Ini signal semula jadi badan kita. Bila ada makanan atau minuman masuk perut, perut akan hantar mesej ke usus besar macam, "Oi, barang baru dah sampai, siapkan tempat untuk buang barang lama." Kopi ni buat mesej tu jadi lagi kuat dan jelas.
Kedua, kopi merangsang hormon-hormon pencernaan. Hormon macam gastrin dan CCK dilepaskan yang mana kedua-duanya akan tingkatkan pergerakan usus. Ketiga, ia secara amnya tingkatkan rembesan cecair pencernaan macam asid perut dan hempedu yang bantu melancarkan perjalanan dalam usus. Dan akhir sekali, yang ini mungkin paling penting, ada sebatian lain dalam kopi itu sendiri selain kafein yang nampaknya boleh terus rangsang otot-otot usus tu secara langsung. Ini membawa kita kepada satu persoalan yang sangat menarik. Satu, ujian logik. Kita semua tahu kafein ni perangsang. Ia buat otak kita segar, sistem saraf kita aktif. Jadi, logiknya, mestilah kafein ni punca utama kenapa kita rasa nak ketandas, kan? Maksudnya, kalau kita minum kopi tanpa kafein atau decaf, mesti tak ada kesan apa-apa. Sepatutnya sama macam minum air panas je. Betul tak? Jawapannya mungkin akan ubah cara anda pandang kopi. Dekat sinilah sains jadi sangat-sangat menarik. Dan inilah dia penemuan yang mengejutkan dari kajian sebenar. Saintis ukur aktiviti otot dalam usus peserta. Macam yang dijangka, bila peserta minum kopi berkafein, aktiviti usus dia melonjak naik. Tak ada yang pelik. Tapi, part yang paling gempak. Bila peserta yang sama minum kopi decaf pada hari lain, benda yang sama jadi. Aktiviti usus dia pun meningkat dengan mendadak. Sebagai perbandingan, bila mereka minum air panas, tak ada kesan apa-apa pun. Jadi kesimpulannya sangat jelas. Walaupun kafein ada main peranan, dia bukanlah satu-satunya dalang dan mungkin bukan dalang utama pun. Ada benda lain dalam biji kopi itu sendiri yang bertanggungjawab tekan butang fast forward tu. Ini satu penemuan yang sangat penting. Okey, kita dah teroka sains di sebalik kedua-dua kesan ni. Tapi sekarang, jom kita keluar dari makmal dan masuk ke dunia nyata. Sebab kita semua tahu sains ni tak terpakai sama rata untuk semua orang. Mungkin anda ni jenis yang baru hirup sikit dah rasa nak ketandas, tapi kawan sebelah anda boleh minum 3 cawan, relax je. Boleh jadi pening kan? Badan aku ni sensitif sangat ke? Sebenarnya tak. Reaksi anda terhadap kopi ni memang unik dan ia dipengaruhi oleh gabungan banyak faktor. Jom kita pecahkan satu-satu. Mula-mula, kita tengok faktor yang pengaruhi kesan kencing. Pertama, toleransi. Ini faktor besar. Kalau anda minum kopi hari-hari, badan anda dah lali sikit. Buah pinggang dah jadi kurang sensitif dengan kafein, jadi kesannya pun kurang. Kedua, saiz badan. Macam kita bincang tadi, dos tu bergantung pada berat badan. Orang yang lebih kecil akan rasa kesan kafein dengan lebih kuat. Ketiga, masa. Kita selalunya minum kopi pagi-pagi. Kebetulan, badan kita memang hasilkan lebih banyak air kencing waktu pagi. Jadi, anda gabungkan dua kesan serentak. Keempat, isi padu. Ini nampak remeh tapi penting. Kopi air saiz besar tu bukan je ada kafein tapi ada banyak air. Kadang-kadang sebab air tu banyak je. Dan akhir sekali, kebimbangan. Kafein boleh buat sesetengah orang rasa gelisah atau berdebar. Perasaan ni boleh rangsang sistem saraf kita dan buat kita rasa macam nak terkucil walaupun pundi kencing tak penuh sangat. Sekarang, kita tengok pula faktor untuk kesan buang air besar yang selalunya lebih kompleks. Genetik. Yang ni kita tak boleh kawal. Sesetengah orang memang dilahirkan dengan sistem pencernaan yang lebih reaktif. Dia memang responder semula jadi. Bahan tambahan. Yang ni sangat penting. Anda letak susu atau krim tak? Kalau anda ada alahan laktosa walaupun sikit, susu tu sendiri boleh jadi punca. Sesetengah pemanis tiruan pun sama. Kadang-kadang bukan salah kopi, tapi salah kawan-kawan dia. Perut kosong. Bila minum kopi masuk perut kosong, tak ada benda lain nak perlahankan serapan dia. Kopi tu akan sampai ke usus dengan lebih cepat dan lebih pekat, jadi rangsangannya pun lebih kuat. Dan akhir sekali, stres. Bila kita stres, usus kita pun jadi lebih sensitif. Gabungkan stres pagi dengan secawan kopi dan anda dapatlah satu kombinasi yang meletup. Okey, kita dah selami sains, kita dah faham kenapa reaksi kita berbeza. Sekarang, jom kita masuk bahagian paling penting. Apa kita boleh buat? Ilmu ni tak berguna kalau kita tak guna. Jadi, macam mana kita nak ambil semua maklumat ni dan gunakannya untuk kawal rutin kopi kita? Berita baiknya ialah, anda ada lebih banyak kawalan dari yang anda sangka. Tak kisahlah sama ada anda nak manfaatkan kesan kopi ni atau nak kurangkan dia. Ada strategi mudah yang anda boleh guna. Jom kita mulakan dengan tim yang memang nak guna kuasa kopi ni mungkin untuk bantu jadi lebih lawas. Pertama, masa tu penting. Minum kopi waktu pagi. Sebab masa inilah usus kita paling aktif secara semula jadi. Anda macam bagi booster pada waktu yang tepat. Kedua, konsisten. Usus kita ni suka rutin. Kalau anda minum kopi pada masa yang sama setiap pagi, anda boleh latih badan anda. Badan akan mula jangka signal tu dan pergerakan usus akan jadi lebih teratur. Dan ketiga, jangan lupa decaf. Ini tips best. Mungkin anda suka kesan lawas kopi tapi tak suka rasa berdebar sebab kafein. Ingat tak penemuan kita tadi? Kopi decaf pun boleh rangsang usus. Jadi, cubalah. Anda mungkin dapat manfaat yang sama tanpa kesan sampingan kafein.
Sebaliknya, macam mana pula kalau kesan kopi ni terlalu kuat sampai ganggu hidup anda? Anda ada banyak pilihan. Pertama, paling senang, kurangkan dos. Ingat, dos tu penting. Daripada minum cawan besar, cuba saiz kecil. Daripada 2 shot espresso, cuba 1. Kedua, tukar ke separuh kaf atau decaf terus. Kalau tak nak kurangkan saiz minuman, kurangkan kafeinnya. Ketiga, jadi detektif. Siasat bahan tambahan anda. Cuba minum kopi O beberapa hari. Kalau kesannya kurang, mungkin puncanya susu atau gula yang anda guna. Keempat, jangan minum masa perut kosong. Makanlah roti ke pisang ke dulu. Ini akan jadi buffer dan perlahankan serapan kopi. Dan akhir sekali, minum air kosong secukupnya. Walaupun kopi tak buat dehidrasi, minum air yang cukup akan bantu sistem pencernaan anda secara keseluruhan, jadi kesan kopi tu tak adalah mendadak sangat. Jadi, selepas siasatan kita, jom kita rumuskan penemuan utama kita. Misteri kencing kini selesai. Dalang utamanya ialah kafein. Dia bertindak dekat buah pinggang, buat lebih banyak air keluar. Tapi, poin paling penting untuk kita ingat, mitos dehidrasi tu tak betul untuk kebanyakan orang. Misteri buang air besar pun dah selesai. Yang ni ceritanya lebih rumit. Dalangnya bukan kafein sorang-sorang, tapi gabungan banyak sebatian lain dalam kopi. Dan poin paling mengejutkan yang kita belajar, kopi decaf pun boleh berkesan. Ini bukti ada banyak lagi rahsia dalam kopi selain kafein. Jadi, lain kali bila anda pegang cawan kopi pagi anda, cuba fikir sejenak. Bila anda rasa nak terkucil tu, anda dah boleh bayangkan kafein tengah bersembang dengan buah pinggang anda. Dan bila perut anda mula berbunyi, anda tahu ia adalah satu simfoni kompleks pelbagai bahan kimia yang sedang berinteraksi dengan usus anda. Apa yang dulunya mungkin cuma satu misteri atau gangguan, sekarang dah jadi satu proses biologi yang menarik yang sedang berlaku depan mata. Ia bukan magic, ia sains dalam cawan anda. Jadi persoalan terakhir saya untuk anda, dengan pengetahuan baru ni, adakah cara anda pandang ritual kopi pagi anda akan berubah? Fikir-fikirkanlah.